setakat sekarang tak pernah alami lagi, tapi untuk yang orang yang kenal adalah sesetengah. Pernah rasa duk beli emas sebab terlampau nak lepas semayang maghrib balik peniaga tu kan pergi bank in duit. Cik tengok-tengok macam murah, dia kata lelong. Lepas tu WhatsApp dia dekat Facebook. Lepas tu fikir kan tak boleh lah sebab nama yang kita bank in tu personal, bukan nama syarikat tu. Kali duit yang kita bank in 200 tu dah burn. Dia kata tak boleh pulang kalau kita tak teruskan bank in duit yang 700.5 lagi tu kan. Lepas tu cik kata tak nak lah. Takut lah kan sebab dah macam tu kan. Lepas tu dia pun terus hilang. Macam saya guna asing-asing lah. Tapi untuk golongan yang orang kata dah berumur ni, kebanyakan dia orang takkan ingat. Orang akan guna kata laluan sama. Yalah orang tua, kadang guna tu pun tak erti. Kadang dia minta tolong orang. Kita tak tahu dia orang tu betul tak betul. Kalau dia simpan kita punya data, dia yang keluar senang kan. Untuk golongan orang yang berumur ni memang payah lah. Betul. Pernah. Sekarang biasanya kalau banyak-banyak akaun mana pun saya pastikan ada verification kedua. Ada guna? Tak ada. Takkan pandai sangat. Dah tua tak pandai sangat. Pandai tengok sikit-sikit je macam tu.